Okey, saudara kita tanya macam mana tips nak naikkan bateri charging ni supaya penuh untuk model Tigo Cross HEV. Kalau PHEV mudah aja, kita plug in je dah boleh full. Tapi untuk model HEV, kenapalah dia kat tengah tu je tak penuh-penuh, betul tak? Orang mesti yang pengguna-pengguna HEV tertanya-tanya. Alright. So kalau nak nampak bateri tu naik tinggi sikit, tips mudah adalah banyakkan regenerative braking. Contohnya, jalan stop and go. Orang turun bukit, pergilah naik genting ke Cameron Highland ke kan. Turun bukit tu, biar dia melangsor kat situ, dia akan regenerate balik bateri. Atau lepaskan minyak awal ketika dekat highway, kita jalan and kita mengusur. Then, dia akan regenerate balik. Sebab masa tu, hybrid akan tukar tenaga braking jadi elektrik untuk cas bateri. Tapi, kena faham satu benda. Sistem Chery Super Hybrid memang tak galakkan bateri tu sentiasa full 100%. ECU dia akan maintain pada level optimum supaya bateri tahan lebih lama. Dan regen braking masih boleh berfungsi dengan efektif. Korang bayangkan kalaulah bateri tu dah pergi full 100%. Then bila kita lepas minyak atau kita push regen braking, yang dah 100% tu, bateri tenaga charging tu nak masuk kat mana lagi? Dah penuh kan? Takkan nak muntah. Jadi dekat situ, sistem bateri ni dia akan maintain dekat tengah tu je. Kalau dia lebih, dia naik sikit, lebih sikit je. Dia takkan full, takkan makan sampai muntah. Okey? Biasanya dia akan maintain takat-takat tu saja. Sebab tu, walaupun drive jauh, kadang-kadang meter tu memang nampak susah nak full. Itu normal Hasbullah Chery bagi service power. Dari mula sampai kunci semua settle proper. Khidmat terbaik, bukan janji kosong, customer senyum, itu yang penting. Kalau dah rasa comfort tak patah balik, Chery dengan Hasbullah memang real di lobby baik. Chery